5 haiwan yang hidup paling singkat di dunia. Haiwan-haiwan ini mempunyai kehidupan yang sangat-sangat singkat. Ada yang hidup 2 bulan saja, ada yang hidup sehari saja. Kesian sekali, geng. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima, haiwan yang hidup paling singkat di dunia. Di tempat yang kelima adalah lalat buah. Lalat buah, lalat yang selalu dijumpai di rumah-rumah kita. Lalat ini hanyalah boleh hidup 10 ke 14 hari di cuaca luar. Tetapi kalau di dalam suhu yang terkawal, lalat ini boleh hidup sehingga 2 bulan, gengs. Di tempat yang keempat, haiwan yang hidup paling singkat di dunia adalah rama-rama Luna. Spesies rama-rama ini hanya boleh hidup untuk 7 hari saja, geng. Di tempat yang ketiga, haiwan yang hidup paling singkat di dunia adalah rama-rama Indian male. Spesies rama-rama ini merupakan spesies yang hidupannya paling singkat di dunia. Spesies ini hanya boleh hidup 5 ke 25 hari. Di tempat yang kedua, haiwan dengan kehidupan yang paling singkat di dunia adalah Gastrostretch. Gastrostretch merupakan spesies kehidupan mikroskopik yang berada di air tawar. Haiwan ini hanya boleh hidup untuk 2 ke 18 hari. 2 ke 18 hari saja, geng. Di tempat yang pertama, haiwan yang hidup paling singkat. Haiwan ini hanya hidup untuk 1 hari sahaja, di mana ianya akan berada di dalam keadaan larva selepas meletas daripada telurnya. Selepas itu ianya akan pergi mengawan, dan setelah spesies betina haiwan ini menetaskan telurnya, ianya tidak lagi bernyawa. Ianya adalah spesies lalat May. Yes, ini adalah haiwan yang hidup untuk 1 hari saja. Bayangkan kalau korang dapat kehidupan untuk 1 hari saja, apa yang korang akan buat? Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya Octoman Fazil untuk video-video yang lagi menarik.